Hai adik-adik, kita jumpa lagi. Okey, so abang nak tunjuk adik-adik cara nak gunakan mesin top up. So adik-adik, duit ni dalam kad ni dah habis. So abang nak top up. Adik-adik tengok cara macam mana nak gunakan dia. So tengok ni mesinnya, ni mesin top up. Jadi kat sini mesin ni dia menggunakan nilai RM1, RM5, RM10 dan RM20 sahaja. Selain daripada amount tu, tak boleh. Okey, pastikan. Okey, macam abang nak gunakan untuk masukkan amount RM1. Jadi, masukkan kad ni. Okey. So, kat sini tengok ada balance. Okey, jadi masukkan duit. Dia akan bertambah jadi RM35. So, boleh tarik semula kad. Jadi, kalau nak masukkan RM5, RM10, RM20. Okey, kita tengok macam mana amount dia bertambah ataupun tidak. Adik-adik tengok Okey, kau rapat sikit, tengok. Ini RM35. So kita masukkan amount RM5. Oh, jadi kat sini RM40. So kalau nak tambah lagi, nak banyakkan lagi, so masukkan terus 10. So dia akan bertambah 50. Kalau masukkan 20, jadi ada 70 kat situ. So, adik-adik semua dah boleh menggunakan mesin pengering dan mesin basuh. Sebabnya apa? Dalam ni dah ada duit. Tapi, adik-adik kena ingat, kalau adik-adik lupa, abang dah sediakan skrip macam mana nak menggunakan mesin ni. So, boleh tengok kat sini. So, ada terpampang dekat sini. Cara tambah nilai kad prabayar. Adik-adik boleh bacalah dekat sini. Okay, bye.